Mim Alif nak mana? Mim Alif WI Mawi. Mim Alif on Maon. Mim Alif Jid Majid. Anak mau ni datang lagi. Suara dari hati. Budak SG mari sini. Bawa cinta, bawa erti. Yo. Bersama-sama kami berempat di dalam podcast Mana dan Mawi. Yo, mic check. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the three of us, saya Mim Alif nak mana? Saya Mim Alif WI Mawi. Aku Mim Alif on Maon. Bersama-sama kami bertiga di dalam podcast Mana dan Mawi. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Dear Elegance Events. Boleh hubungi mereka di talian 8452-3769-8452-3769 ataupun 80642280726422. Oh, aku biar. Dan juga dah tunjuk. Itulah lupa. Dan juga anda boleh terus lungsuri di social media mereka, iaitu TikTok dear.elegance, Instagram @dearelegance, Facebook Dear Elegance Events, dan juga anda boleh email mereka ya jika ingin keterangan lanjut, dearelegance@gmail.com. Services yang disediakan oleh Dear Elegance termasuk catering, event planner, wedding planner, live station, corporate event, birthday party, wedding deco dan juga rentals of tables and chairs. Dan sempena promosi istimewa mereka bersama kami, mereka telah pun mengadakan sebuah promo code khas untuk bakal anda mendapatkan potongan harga sebanyak $200. Betul. Gunakan promo code Dear MNM, sekali lagi DEAR MNM untuk mendapatkan promo code atau mendapatkan potongan harga sebanyak $200. Dear Elegance Events, creating your magical dreams. Dan juga kita juga berkolaborasi ada bersama lagi. ada dua sponsor Masih laku. Dan juga kita berkolaborasi juga dengan co-sponsor kita daripada Simplicity Employment Agency Private Limited. Untuk keterangan lebih lanjut, anda boleh hubungi saudari Roswidah di talian 8668-9140 ataupun 9776-1941, ataupun anda boleh email mereka di mail2simplicity@gmail.com, ataupun anda boleh layari laman web mereka di simplicity.employmentagency.com. Ada maid, ada masalah work permit, ada masalah direct hiring, ada masalah insurans, renewal passport, renewal work permit, maid training, semua diorang ada. Jadi kalau nak bantuan di rumah tu, nak cari maid kan, foreign domestic worker ataupun Maid Melayu apa? Maid Melayu apa? Suri rumah. Pembantu rumah. Suri rumah, housewife. Itulah. Tadi aku dah nak Kau cakap. jangan salah kan. Dan maid jadi suri rumah tu lain. Itu macam cerita Latazan. Kita pernah dulu ada Habiskan dulu. Apa lagi? Habis. Instagram Simplicity ataupun di TikTok s.e.a56. Itu je. Maklumat baru lah. Ya, itu dia Simplicity Employment Agency Private Limited. Creating tak ada Creating your maid come true. Made in heaven. Pasal maid tengah seram, tengah viral lah. Oh, pasal sebab sebelum ni cerita Indonesia, cerita IPA adalah maut. Oh, ni ada baru Norma. Tak ada apa kena mana dengan Dengar lah. Dan selepas itu Norma, IPA adalah maut, dia skandal dengan adik IPA. Lepas tu cerita Norma, dia skandal dengan mak mertua. Ada yang tu cerita baru Indonesia. Sekarang baru keluar dekat wayang kat Indonesia lah. Singapura belum keluar. Cerita Latazan. Dia skandal dengan dia punya maid.
Yes, kat TikTok ada dia punya snippets. Latazan. Latazan. Latazan tu apa maknanya? Tak tahu. Dia kena macam lato-lato lah. Dia Latarzan. But Tak tahan. tapi dekat Singapore they are doing their own version of that cerita. Serius lah? Yes, more localized. Lazada. Aku ada panggil serius lah. Tapi Latazan tu Tapi betul. Latazan tu betul. cerita tu Latazan tu betul. banyak cerita macam itu kat Singapura. Lah, ya ke? Macam gitu Lazada. Tahu ke kau cerita-cerita macam ni? Ada. Kita pernah ceritakan dulu. Kita pernah ada cerita. Pernah buat skandal, lah? skandal dengan Mik. Pernah buat lah? Oh ya. Ada. Vida pernah cerita dengan kita. Pernah ceritakan. So, nampak tak? Ada kelainan tak pada malam ni? Alhamdulillah, kita telah diberi peluang untuk berkolaborasi Betul. bersama rakan-rakan kita daripada Simplicity Employment Agency Private Limited. InsyaAllah doakan semoga kolaborasi ini berhasil menjadi sebuah kolaborasi yang diberkati untuk dua-dua pihak lah. Daripada sini, daripada video kita boleh tahu siapa bos. Ya. Tak ada lah. Tengok menyandar dah tahu apa. Tak apa, nanti kali kita beli secret chair pula. Secret lab. Tapi jangan bilang orang. Asal? Sebab kau tak dah no secret. So, Nak makan pun jangan bilang orang. Kenapa? Secret recipe. Tapi jangan banyak, jangan bilang Victoria. Okay. Sebab Victoria secret. Dah start berepek. Jangan bilang Izam. Izzat tak ada secret. Dia secret society. Aku cuba nak selamatkan kau. Tak boleh lah. Sorry. Bodoh. Okay, kita, I think in a few days time kita akan sama-sama raikan Hari Guru Pada 5 hari bulan September 2025, hari Jumaat. Betul. Yeah. So kalau based on kita punya recording kali ni lagi dalam 6 hari. Betul. Jadi kita akan keluarkan episod pada 4 di bulan September. Betul. Just nice lah. Just nice lah. Jadi, Okay, the thing before we go on about Teachers Day, Okay. sekarang ni Teachers Day is celebrated on the first Friday of September. Okay. Dibandingkan dengan time kita dulu, Teachers Day is always on one fixed day. 1st September. Oh, ada lain ke? Ada. Tak tahu Zah. Correct me if Kau I'm dah wrong. goreng, but- aku tumbuk kau dong. Seingat aku. Aku tengah analyse ni. Seingat aku. Dalam podcast je tak pernah tipu. Ya ke? Benar. Ada episod Autang. Tak kira. But I think during our time, it was celebrated on one day, on 1st of September. Okay. And kalau misal kata it falls on a Saturday Sunday ke apa kan, then it will be celebrated earlier lah. Okay. That means selalunya kalau 1st September, PH tak? Tak PH kan? school holiday. It was a school holiday. Oh, tapi diorang tak celebrate. Diorang tak macam tak celebrate. Budak-budak selalu buat konsert kan untuk hari cikgu. Should be ada. So biar ada. That one ada. Teachers Day concert dulu favourite tu. The epitome of popularity in sekolah bila kau dapat perform dekat Teachers Day concert. Tapi sekarang aku rasa for several reasons lah kenapa diorang put it in a way, celebrate Teachers Day in a way that it's not fixed but it's a first Friday of September. Ambil berkat Jumaat. Ya, mungkin mana tahu No, because from what I heard from a fellow educator dulu, kawan aku dulu satu cikgu lah. Dia kata because so if it's always the first Friday of September, that first Friday of September will always be a school holiday. So it will macam dia tak disrupt macam middle of the week ke Easier apa. to plan. Something like that. So the Thursday will be a celebration day, a half day or something like that lah. So ada perkembangan. So bercakap tentang guru-guru, aku rasa sekarang ni kita dah sampai tahap dewasa. Along the way mesti banyak guru-guru yang telah pun makan hati, cikit darah dengan kelakuan kita dulu-dulu. Tak, okay. Cakap pasal makan hati, aku nak tanya korang. Sekarang dekat umur korang yang dah kira level-level national treasure ni. Korang ajar. Aku tahu dulu. National treasure tak boleh dengan national interest. Okay, pernah tak korang ada satu level ataupun satu moment tu yang korang terduduk macam kalau dulu cikgu ni tak buat gini, aku rasa sekarang aku tak tahu cara nak handle situasi ni. Ada. Pernah tak? Ada. Bukan pasal something like that lah. bukan pasal handle situation, tapi aku selalu teringat pasal satu cikgu ni, one of the teachers in my secondary school, Cerita? yang actually supported ataupun menyokong apa yang aku nak buat.
Okay. daripada sekolah dululah. So nama dia shout out to Miss Shanti, tak tahu whether she still around. Oh, dia sprinter Singapore kan tu? Bukan. India. India. Shanti selalu India. Jarang Panas. Shanti Boyan ke apa. Panas. So but, Itu baru sing in. dia HOD for science tak silap. Okay. Cikgu-cikgu sains. Tapi dia tak ajar kelas aku. Okay. Right. But she was the go-to teacher for science lah. Kira dia level-level HOD apa. Surprisingly at one point of time sebelum kita start kita punya O-levels, dia ada buat excursion ataupun an educational visit to Shatek. Shatek is a Singapore Hotel Training Institute. Okay, which specializes in masak-masak, hotel management lah. Yep. But that excursion was only open for the top 2 classes pada level aku. That means the science first two class lah. I don't know because apparently they all cakap Shatek is supposed to be orang cannot make it O-level and level ke depan ke sana. But at that point of time that visit was only open to the top 2 classes. And kelas aku definitely lah bukan the top class lah. Okay, the low class. Sekolah tak ada budget. AI. So but somehow or rather dia dapat tahu yang aku berminat untuk pergi ke Shatek. Pasal nak teruskan aku punya cita-cita nak jadi tukang masak lah at that point of time. Tapi kau time tu ada ambil home economics. Food Itu and memang nak nutrition. kena ambil apa? Tak. Sekolah aku is optional. Aku punya dia okay. Aku punya back then was dia divide. So the first term home econ, then the second term akan DNT. DNT ya. No, but I think for O levels it is called food and nutrition. Okay, so Sec 3, Sec 4 aku ambil lah. Sec 1, Sec 2 lower sec sekolah aku lelaki compulsory DNT, perempuan home economics. Tapi bila pergi Sec 3, Sec 4 streaming, then you will choose your stream lah. So aku humanities, history, aku choose food and nutrition. Humanities So aku rasa because of my prelims result, aku dapat A1 for food and nutrition. Practical. So aku minat. Tadi berbual stream prelim aku macam banyak sangat word masuk dalam kepala otak. Aku dah lupa aku stream apa. So, aku tahu Honda streamnya. Kita lama. Berbalik pada cerita aku, somehow already she got to know that aku ni betul-betul interested nak pergi Shatek. Okay. So dia datang kat kelas aku, dia invite aku. Okay. So I was the only student from my class which tag along with the 2 best classes tu untuk pergi ke Shatek lah. And from there kau tahu lah budak-budak pandai-pandai ni semua tak minat ni semua. Diorang punya ambition lepas O-level pergi junior college. Kan? Ya, betul. So and dia tahu aku berminat. She was the one who approached one of the so-called instructors there to bring me on a personal tour of the campus and literally explain aku what is the education structure kedebak-kedebuk lah. Oh, okay. So I got Shatek dulu kat mana ya? Mount Sophia. Dulu kat Mount Sophia. Dulu Mount Sophia. Oh. Ya. Okay, kat sebelah istana tu lah. Dia tak sampai situ lah. Dia dekat belakang Plaza Sing. Belakang masa. Itu bukan yang sunshine apa? Sun apa? Sunshine. apa nama dia? At the point of time kita share the campus with St. Francis School. Mount Sophia. Dia betul lah. Daripada Peace Center tu naik Dia ada SS something kan dia. Yeah. So I was actually, aku berterima kasih lah sebab she was the one who made me realise aku punya dream lah. Sebab sebab banyak orang cakap tak bagus, Shatek tak bagus for those people who cannot make it. But she did advise me lah. Dia kata kalau aku punya O-level results bagus, try not to go, try to explore other avenues lah. But at the same time, having said that, she still cuba motivate aku untuk, ataupun dia tahu aku minat kan, sebab tu dia tolong aku lah untuk get to know more about the courses in Shatek lah. So sampai sekarang lah aku berterima kasih. I was very very appreciative. Tapi kau graduated kan? Aku habis O-level. Okay, the story about O-level aku, the result is not as bad as I expected. Aku single pointer. Single O-level pointer? boleh pergi good junior college. Oh. Aku single pointer. But and then when I got my results, Miss Shanti ni datang jumpa aku. Are you sure you still want to go to Shatek?
Okay. Because right now your options are you have more options. Kau boleh pergi junior college, kau boleh pergi poly there's a lot of courses open. At that point of time Temasek Poly belum ada course yang aku minat pasal masak. Okay, at that point of time, your time L1 R4 L1 R5. tak, no, bukan. Options for Poly. minat, your minat. Other than Satek, apa yang ada? For my minat, Shatek was the only one. So Dulu macam belum ada Rise Academy or that kind of thing. itu tak ada diploma level. Oh, okay. At that point of time, tertiary level, diploma level was only Shatek. And then even so, Shatek 2 is a private diploma and it's not widely recognized. Within the F&B, within the F&B industry is recognized lah. It is recognized. Tapi if you were to minta kerja dekat government sector, it's considered as higher NITEC aja. Yang kau dah pergi Satek, lepas tu kau nak pergi government sector pakai tu cert, buat apa ya? Look where I am now. Kerja parking duk. Shatek, higher high-tech. So bila aku dapat result Sick tu, lah aku dapat result tu, dia datang jumpa aku lah. Because I won't say I'm the top student of the class, tapi the result is much better than aku expected. Okay. Dan dia tanya, you sure you want to go Shatek? You don't want to go poly? Don't want to go junior college? Cakap, no, I still want to pursue my dream. Okay, then go all out for it. And lah dia yang betul-betul galakkan aku lah untuk pursue my dreams. Miss Shanti Miss Shanti, shout out to you. If Muhammad Ibrahim you Secondary see the TikTok, you comment, we want to bring you in. Anybody yang tahu Miss Shanti? You still contact Miss Shanti. Dia sekali masuk movie apa? Om Shanti Om. Korang pula Kau ada tak? ada apa cerita-cerita kau masa sekolah dulu? Pasal dulu aku episod sebelum ni kan kita berbual pasal bully. Episod cinta. Jadi Kau punya cerita jadi pembuli lah. jadi bila jadi apa, one of the colourful characters in school. Jadi banyak cikgu kenal aku. Okay. Dan good things and also bad things lah. For both reasons lah. Dia both reasons lah. Tapi kalau rasa yang cukup kata orang tu, aku dia tak impact aku. Okay. Dia tak impact aku pun. Tapi bila aku dapat result tu, aku feel very satisfied and aku macam prove everybody wrong. Kau faham tak? N-level lah. N-level, ya, correct. N-level. Pasal apa? Kau imagine kau pergi kelas geography. Aduh. Geography was not my strong point. Dalam kelas aku more to EOA, Elements of Office Administration, history, that was my kind of thing lah. So masuk dalam geography ni, kau bayangkan teacher dah ibarat treat aku as invisible. Aku tahu pasal tu. Pernah kena. Tahu aku Dia dah tahap sampai mana tahu. Kalau aku submit aku pay homework pun dia tak nak mark. Serius lah. Dia kasih balik. Faham. Sumpah demi apa. Sampai gitu. She doesn't Sebab want. dia tahu kau tak minat lah. Dia bukan tak minat. Dia tahu aku Dah give up. Dah can't be bothered. Aku tak minat dengan kau lah. Dia dah give up kira. So dalam kelas kalau aku submit benda pun dia tak nak ambil. Jadi aku nak keluar kelas, masuk kelas pun dia cakap aku dia buat bodoh. Sampai tahap gitu. Sampai gitu bro. Aku dah sampai invisible. Dia dah sampai cakap dengan the whole class, I will treat Azmi for the rest of the school year as invisible. Kita dah dapat rasa macam mana budak-budak poli lah boleh keluar masuk kelas. Dah rasa gitu. Siang-siang dah train secondary school. Secondary school. Jadi aku tak macam mana. Aku rasa macam dia macam look down sangat dengan aku. Maybe that's her way of showing things lah. Tough love lah. That tough love. Ui, tough gila tu. Tapi aku jadi macam satu pembakar semangat lah. Jadi at the back aku dalam kelas aku tunjukkan yang aku malas nak bikin. Tapi aku really study for it. Pasal geography actually is more on logic. Okay. Jadi more on logic. The concepts Yes, application of Dia concepts. konsep lah, not logic lah. So aku apply aku punya Logic mana yang logic ada. mana yang ada ni. Tu konsep je lah. Tapi so bila N-level aku pass. Aku pass. Not flying colours but pass. So aku prove everybody wrong yang aku pass. Yang orang yang patutnya pass fail. So bila aku dapat N-level result tu, the first person yang aku bawa aku punya N-level punya certificate is to this Miss Eng. Kau sepak lah tu cert kat dia. Aku tunjukkan je. Kau siapa buntut? Aku tak. Itu set lain. Oh, itu set lain. Dia aku pergi kat dia, aku tunjuk je.
I pass lah. I pass. Habis Terus macam aku jalan. mana? Reaction dia macam mana? Reaksinya macam dia buat muka. Gitu. Itu je. Okay. Dah malu lah tu. Dah, itulah. Tak ada malu lah tu. It felt macam quite fulfilling bila kau dapat prove somebody wrong. Yeah, correct. But it takes a lot of self-determination. Pasal kau nak kena belajar sendiri apa. Of course. Dia dah berbodoh kau kat situ, jadi hantu. Ya. Tapi kalau in terms of making an impact dengan aku rasa aku pay form teacher dulu lah. Miss Mastura. Kira form lah. Form habis lah. Dia among dia tahu aku nakal. She knows aku Dia nakal. macam datang kat kau macam Azmi jahat gitu. Tak. Dia tahu macam, dia tahu aku budak nakal. Azmi. And aku ada potential untuk menjadi budak baik. Potential. Dia ada, kau kira ada ada potential lah. Ada potential lah. Dia tahu aku dah ada potential. Okay. So she is one of the main reasons untuk aku masuk talent night. Dalam sekolah aku. Dia yang discover kau punya. Dia discover pasal aku loud mouth kan. Dovia person kat dalam kelas. So why not show your talents lah. So dari situ lah. So daripada from zero to like hero lah. Apa kau punya hobi? Hobi pula. Kau punya cita-cita time sekolah main. Serius lah. Kalau aku bilang kau jangan ketahu Tak pasal mana tak tahu kan. Okay, janji tak tahu. Aku nak jadi police officer. Serius lah. Si pembuli ni, the force of nature, I sebab bergerak ni nak jadi polis. Little that I know. Seriously, aku daripada kecil aku had this ambition nak jadi polis. Really had. Besar cerita kau. Besar. Sampai aku sanggup pergi Cisco bila aku dapat dah base dah base NS tu. So that's how you ended up there. Aku private APO. Aku sampai nak sign on. Kau faham tak? Tapi tak dapat. Bila dulu kan ada not CISPEC. Ami datang kat sekolah secondary school, so kau sign on dah apa? Itulah dia punya. There's one name for it. Aku ada lah. Aku lupa. Aku forget about it dah. So there was this kind of recruitment kat sekolah dulu. That this army datang sekolah, dia ambil masuk NS cepat lah kira. Tapi as regular. There was that kind of recruitment. Okay. So bila aku sign up untuk polis tak dapat. But at that point of time badan kau memang besar. Not as big as sekarang. Tapi BMI memang over lah. I think the one that he sign up is for the cadet exposure or something. No, bukan. At that point of time diorang ada macam sekarang. Aku nak masuk MPCC pun orang tak kasih saya babi. Pasal colourful kat dalam sekolah kan. Tak bukan. Nak kena tempah uniform. Tak adalah. Ada lagi besar daripada aku. MPCC dulu. Mungkin pasal kau punya behaviour kat sekolah. Mungkin lah. Dia tak kena dengan MPCC punya code of conduct lah. Tapi kalau kita fikir logik, patut diorang encourage dia untuk masuk. No, at that point of time is lain. At that point of time dia punya pemikiran is kalau kau dah jahat, kau tak boleh baik. Kau tak boleh baik. Tak ada harapan untuk baik. Ni orang-orang ni semua yang sial. NCC pun tak pandang kau. Pasal teacher yang kat MPCC ataupun NCC, diorang kadang macam disiplin orang lah. Jadi diorang pick and choose tau siapa yang kau ambil tau. Susah dapat. Jadi macam CCA yang aku boleh masuk is apa? Sepak takraw. Biasalah. Kau punya CCA apa? Bola bro. Kau jadi bolanya? Aku left back. Left back. Padahal right leg. Pasal aku left back. Pasal tu dia kosong kan? Pasal itu betul. Itu dia kosong. Itu pasal juga dulu referring back to the other time when we talk. Orang badan macam kita, itu je position dia. Keeper defender. Ya, tapi kereta tank dulu. Burhan Abu Sama lah. Caruannya. Nanti bila dapat bola, dekat atas tengok orang tengah main on, buang. Itu je. Aku tak boleh buat benda lain. Tapi kalau satu lipas kodong kan, terlepas kan, dia kena. Dia standby lah. Kena. Bola terlepas dia kena. Dia kira macam MRT bergerak. So aku even try Cisco bro. Tak dapat. APO lah. APO. Aku try. Yang kau Itu enforcement.
Enforcement. Aku masuk. So bila aku try APO, diorang tak dapat. Diorang kasi aku enforcement. Itu yang kau kerja enforcement. Terus ambil lah. Yang pasal kau tak dapat APO tu pasal PMI. Aku dah habis. I think was about BMI. BMI kan sekolah, something like that. Pasal tentu aku belum aku cuma highest aku N level. Aku flang gila babi bro. N level boleh. Yang lepas apa? Tapi diorang tak dapat. Okey lah. BMI. Kau masa kau pergi tu kau bawa helmet apa? Mau plain lah. Embassy Cisco kalau putih. Kalau kau bawa helmet, aku rasa tu pasal tak boleh. Siapa tahu yang cap tu yang interview kau tu. So anyways aku even try sampai APO tak dapat. Then okay lah. Dah pada aku bila dah masuk Cisco enforcement tu kan. Even try my luck kalau ada opening untuk masuk. APO tak dapat kan. Pun tak dapat. Apalah kau pegang pistol aku. Tapi tak apa. Bagus juga tak ada jadi APO. Betul. So itu je lah apa kata orang tu cikgu Mrs. Mastura entah masih ada ke tak orangnya. Form teacher aku ciri That time dia muda lagi ke atau dah berumur? tu muda. Kira Muda. kakak. Dan Subi sekarang masih ada. Kira kakak kira tentu. Kakak-kakak Ciki Monkeys lah. Tapi the thing is she's one of the people yang kata orang tu beri aku semangat lah. Ni Ciki Monkey dah call ni. Okay. Siapa? Okay. Tak tahu. Tak apa, biarlah. Lepas ni. Okay, Maon, kau pula Maon. Cikgu yang pernah ataupun kau ada tak yang somebody that cikgu-cikgu mana yang betul-betul ada impact dekat kau? Okay. Wait. Aku ada satu lagi. Satu lagi. Since aku one of the colourful people in the school, jadi aku famous juga dengan Mr. O. Mr. O discipline master? Mr. O discipline master. Famous bro. So, up to a point, sampai satu hari dulu kat Pasir Ris Secondary School, dia punya office, Mr. O punya office ni terbakar. Ada someone set arson lah. Arson lah. Aku one of the main suspect bro. Padahal tak ada kena-mena. Tak, tu normal lah. Asal jahat je kau kena. Tu normal. One of the main suspects lah. normal. Then apa tu, bila time dia punya kelas ataupun tak salah aku, he called some all the detention punya orang apa. Then dia cakap if Azmi and me were the last people on earth, I will kill myself. Dia cakap gitu bro. Itu macam punya rabak bro. Depan semua orang bro dia cakap. If Azmi and me were the last people on earth, I will kill myself. Kau bayangkan tu macam mana. Mr. O itu je. Betul benci dengan kau. Dia pasal dia polis. Mr. O dia ada ranking juga polis. Dia seconded. Tak salah aku lah. Okay. Itulah kecoh bro. Okay, Mangun, cerita kau pula. Cerita Mangun. Untuk aku ada this group of teachers yang aku really appreciate lah. Because they work together untuk tolong orang-orang macam kita tu. Siapa? Macam apa? Orang-orang macam mana? Macam mana? Bermasalah lah. Orang-orang macam mana? Pak gini muka korang bawa muka serius Tak tahu. Tak. Dia one of the, kira satu orang tak satu kira cikgu, kita sama. Kita kira very colourful kat sekolah. Satu cikgu tak cukup lah untuk kau. Kira nak kena collective effort lah kira. It's a good thing lah. Diorang take the initiative apa. Orang-orang macam apa? Aku tak faham. Very colourful people lah. Nakal. Takkan kita pun senang. Nakal. Jahat lah. Tak nakal je. Aku nakal je. Naughty. So one of the main cikgu yang aku really appreciate was Madam Zuraini dengan Mr. Teo. Okay. Teo, Mr. Teo. Teo Ian. Kau bukan yang kibun kau jangan tertarik. Okay. Bukan Teo Heng So diorang ni okay, macam Madam Zuraini ni dia ibarat macam mak tu. Okay. So berapa kali aku sakit berapa kali aku sakitkan hati dia pun, dia akan marah, then later on dia akan datang balik, kenapa awak buat macam ni? Tak give up. Kan then kalau korang ingat cerita pasal D, dia dah yang jadi punca dia. Okay. So one of siapa? the D. Dania. So one of the ways that she tried to handle me is, okay, tak ada awak bilang saya,
dalam kelas ni ataupun kelas lain, ada tak selain daripada kawan-kawan yang awak selalu dengar ni yang awak rasa berminat? So, Because macam aku cakap aku at that point of time, aku don't bother benda ni semua. Pada aku is, kawan-kawan aku is everything to me lah. But ada this one girl yang aku ada eye candy sikit lah. So nanti dia akan selalu try untuk rapat-rapatkan. But tak works juga, sama je. Kau tak dapat? Cuba kau dapat. Pernah rapat. Pernah rapat tapi tak dapat. Sampai stok kan. Pernah rapat, pernah kontak tapi dia tak ke mana. Sebab itulah. Tak layan ke? Friendzone Friendzone lah. Aku rasa friendzone dengan aku pun tak tahu macam mana nak layan dia. Pasal macam aku cakap at that point of time, it Dia wasn't budak my baik thing. lah. Dia budak baik lah. Kan dia pernah cerita. Yelah. Jangan buka lagi cerita ni. Dah diam. Okay. So this group of teachers ni dia macam apa? Dia orang So this group of teachers consists of ada yang cikgu yang ajar aku dengan ada yang bukan ajar aku. Okay. But because kita dah terlampau colourful dekat sekolah. Korang dah macam task force lah diorang Okay. Betul. Initially kita rasa macam itu. Okay. Macam apa saya korang nak buat macam ni? But throughout dah penghujung aku punya secondary school, baru aku come to realize that diorang punya kolektif punya effort actually makes a difference dengan dekat life aku dalam sekolah. Bila dah nak habis sekolah baru perasan Because because dekat sekolah aku back then was macam mana nak cakap kira kalau hari tu tak ada gaduh, kau boleh beli 4D lah. Sekolah apa boleh share sikit? Hillgrove Secondary School. Dulu ada old Hillgrove. Time baru-baru buka. Kalau satu hari tu tak ada gaduh, walaupun sekecil tai, kau boleh beli 4D. Kau dulu secondary mana? Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim. Okay. So bila aku dah towards the end and dorang aku baru realize that because initially aku benci dorang lah. Sila cakap aku benci dorang. This group of teachers lah. Because setiap kali we get into trouble, nanti dorang akan datang. So this group of teachers consists of Madam Zuraidi, Mr. Teo, Mr. Tiru. Ikut ingat diorang Aku mesti ingat dorang sampai mampus sebenarnya. Okay, you're right. Madam Zuraini, Mr. Teo Ian, Mr. Tiru, Mr. Song, Mr. Mustafa, Miss Yanti. Subpoint. Ni kira SSB sekolah. Yang Mr. Mustafa ke Mr. Song, dia from the force. Dua-dua from the force, but one was from the branch. So dia was the one that always handle us lah. So diorang berapa? Diorang more on disiplin ke atau diorang macam dua-dua counselling? No. Initially diorang try counselling. But benda tu tak jalan meh. Yelah. Then after that diorang what they do was diorang create benda untuk kita buat. Macam apa tau? Aku pernah, ni aku cakap, korang bilang aku fakta atau tak? Aku pernah represent Hillgrove Secondary School, pergi competition puisi, aku menang nombor 1. Kau tak pernah cerita dengan aku ni. Kalau betul kau tak pernah cerita. Macam mana kalau kau buat yang time game tu bagus tau. Orang belum Fakta otak. So aku cakap ni korang bilang aku fakta atau tak? Aku pernah represent Hillgrove Secondary School bahasa Melayu untuk competition puisi. Aku bawa cerita Pak Pandey in a poetic form. Aku menang nombor 1. Serius lah. Macam fakta je ni. Fakta lah kalau dah cakap gitu. Serius apa? Sampai sekarang piala tu masih ada kat sekolah. Tak tahu kalau orang nak take down lah. Kat sekolah? Masih biasa memang kalau dapat 1 je, diorang kasi simpan kat sekolah apa. But bila aku bawa balik the next day, bila aku menang, yang push aku benda ni is Madam Zuraini. Dia push aku benda ni. Aku cakap, cikgu gila apa saya nak buat benda ni. Cakap, saya tahu awak boleh buat. Then masih ingat lagi puisi tu? Aku dah tak ingat. Aku at that point of time aku didn't even memorize. I see. So sampai lagi 2 hari nak naik stage,
dia test aku cakap, cikgu saya tak memorize. Saya nak pergi memorize benda ni buat apa? Then dia jumpa IT punya, that time IT was outsourced. So dia jumpa this IT guy. So this IT guy came up with apa tau, aku buat recording, then on stage buat miming. Ui. Dorang sampai lip tahap sync lah. Miming lain. Miming ke lip sync? Lip sync. So miming gini. so aku just need to remember aku punya moves lah. Nak kena tunjuk-tunjuk gitu lah. Bulan gitu nak kena ada dia punya apa, stage presence. presence lah, apa lah. Okay. So dah penghujung apa, pasal lagi 2 hari aku dah kena pergi next stage. Okay. So dah buat tu benda. So kita pergi benda yang sama jadi kita punya raya show. Jadi dekat the competition aku sampai, semua muka budak-budak pandai. Habis yang dekat atas stage dah, wah ini ke sana, aku cakap, cikgu ni apa cikgu? Kira blackout. Kau felt out of place lah kira. Kau bayangkan duduk tengah tunggutan ni. Appearance kau dulu macam mana? Kalau kat sekolah tu uniform sekolah. Uniform sekolah, rambut macam mana, pakai kasut apa? Rambut aku sama pendek. Pendek, atau kalau dia panjang sikit pun dia akan sikat ke depan ternaik. Amani. Ui, Amani. Okay, Amani. Baju biasa tak butang. Okay. Seluar baggy. Ada chain kat dalam, tak ada? Tak lah, aku tak pakai chain dulu. Okay, seluar apa? Seluar baggy. Kasut? Aku kasut dulu Spako. Okay, dulu pernah beli kasut mahal, tapi pasal tiap bulan nak kena beli kasut, mak aku cakap tak boleh, bajet lari. Beli kasut $10 sudah. Kasut takraw, Spako. Spako. Okay. Pasal tu aku pakai yang paling lasak boleh tahan. Lasak bukan main takraw tau. Padahal tak. Lasak pasal bergasak. So bila aku sampai dekat sana, and dia was the one yang, saya tahu awak boleh buat. Saya tahu awak boleh buat. Perangsang kau lah. Habis dekat sebelah budak sekolah lain. Walaupun bulan mengambang, ni apa binatang? Habis kau tak hafal masa pergi competition tu, literally dia main recorded boleh pula So the IT guy singkan lagu untuk aku punya show tu dengan aku punya audio. Wow. And pandai je. And bila naik atas stage, aku dah habis bikin, baru judge tanya, awak tadi buat live ke buat recording? Habis tu? Taklah, ni cikgu saya rekod, saya pun tak tahu apa dia buat lah. Pun dapat first prize. Boleh menang juga. And rambut Amani menang. tak, okay. Pakai apa? Yang tu competition aku pakai t-shirt putih, seluar 3/4, macam kampung-kampung gitu lah. Then yang kain, bukan kain sarung, tapi ikat, kata macam pakcik-pakcik panjat kelapa. Panjat pokok kelapa. Panjat pokok kelapa. Then after that, bila dah bawa balik tu trofi, cikgu kasih aku, awak nak tak bawa balik ni satu malam? Besok pagi awak bawa, bila diorang announce, awak bawa keluar ni trofi sendiri lah. But at that point aku tak peduli dia benda. Tak apa cikgu, simpangan sekolah. Tapi bila pagi morning assembly, it felt very great. Aku tak pernah rasa that great. For the first time, For the very first time, people selalu biasa, selalu orang anggap je finally lah jadi. Selalu mukadimah dia, it has come to my attention that this happened in school. So there's a group of boys that are involved, but sadly some of them need to be punished and set as an example. Selalu mukadimah dia kita gitu. Tapi hari ni mukadimah dia lain. Macam mana mukadimah dia? Yesterday our school Malay students has went for a poetry competition. We are proud though. And has outperform apa. Aku kat tepi dah menggigil. Macam nak kena sempat gitu. Madam Zura ni preparekan aku speech lagi. Ada speech lagi.
Kau tu siapa pegang kartu speed? Apa? Ada satu prefect pegang kartu speed. Pasal bila aku diri, paper dah gini. Paper dah labu-labi. Tu prefect datang sebelah, I hold for you. And that was the very 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 first time aku rasa macam, wah, aku boleh buat benda baik Okay. No, betul. Agaknya maybe kau pergi discipline master bila kat bawah tu, finally budak ni buat benda bagus. Betul, pasal dia pun terbabit benda ni. Yelah. So boleh juga harap budak ni ada juga harapan Manusia rupanya. Islam. So because before this, all I know I could excel was in rugby. Aku kaki bangku. Aku primary school main bola is pasal members main bola, aku baru masuk bola. See. But aku realise yang aku not good at it. So bila aku masuk secondary school, back then time aku punya time, siapa yang tahu apa tu rugby? Kita cuma tahu rugby langgar-langgar orang je. Sondur-sondur orang. So how I got into rugby is because one of the teachers, the senior team tak cukup orang. So one of the teachers tanya, since kau suka langgar orang. Since kau suka kasar-kasar dekat sekolah, kau nak try tak main rugby? Pasal kita nak pergi yang inter-school, kita tak cukup orang. Aku cakap okay lah, aku try lah. So bila aku try, aku Excel. Aku realise yang aku bagus lah main benda lah ni. Betul. Naturally gifted lah. Aku macam kaki tak boleh harap, tangan boleh lah. Boleh. tangan boleh harap. So aku macam aku quite good at this lah. So aku start to do aku punya own research on apa tu rugby. Then from there aku join the senior team lah. Okay. So semua apa set lah. Tapi rugby dia macam kalau bola diorang ada position je kan. Tapi kalau rugby diorang ada position. Ada. Okay, macam mana? Kau apa? Dia ada prop, ada hooker, ada wing. Hooker. Kau main apa position lah? Prop dengan hooker antara satu. Biasalah budak-budak gemuk, Prop apa benda? Okay, dia tapi dia kira macam left back bola. Okay, dia punya discrimination lain. Macam bola, kau gemuk je goalkeeper defender, left, right, center. Tapi macam rugby, kau kalau boleh lari, kau akan main wing ataupun what's the other one? Fly. Flanker. Then kau tak boleh sprint, kau prop dengan hooker. Kalau kau tak nak tahu prop dengan hooker apa, kau pernah nampak dekat TV diorang main rugby yang diorang angkat orang tak? Yang tukang campak bola is hooker. Yang berdiri angkat orang tu semua prop. I see. So kalau nak berbual bahasa pasar, prop, hooker semua antar mati man. Antar mati, antar tank. Flanker, winger semua kira antar superstar. Diorang tukang skor, diorang tukang lari. Kira kalau masuk screen muka dorang lah. Yelah. Muka kau kira penuh tanah aja. Kuda pijak. Yelah. So aku realise aku was very good at it. And then kau minat lah. from there baru aku grow to minat lah. And then the coach at that point of time pun was, kau pernah main rugby ke sebelum ni? Yang dia cakap tak pernah. Kau ajar aku hari ni baru aku tahu apa nak buat. Mana ada orang capak bola rugby ke depan, aku buat sel. Okay. Kau bola rugby capak ke belakang. Yalah. Aku capak depan. Dia yang kena main football. Dia kan NFL lah ni. Precisely. So pasal bola je shape dah sama kan. Cuma NFL dia lagi slim, lagi lonjong. I see. Okay. So from there, that was one of the moments yang aku realise aku can do something also in life. Tapi kau main rugby, ada is there some sort of achievement? Ada, as a team kita ada pernah menang inter-school apa semua. But itu aku tak rasa sangat. Pasal dalam team rugby semua satu kepala. Semua budak-budak gonjol lah. Semua satu kepala. And aku punya sekolah dulu kalau kita kena jumpa ACS, baik baka ke baik apa,
kejap lagi kau tengok Padang Dalca. Pun gaduh. Padang Dalca. Itu pasal diorang kerek nak mampus. Ya, correct. Betul. Diorang bagus kan. Diorang bagus tapi butuh. Kan? Diorang kadang-kadang tak bagus pun. It's just Correct, pasal mak bapak buang Kaya, duit kat diorang. And then sebab tu orang sanyul-sanyul diorang. Itu je. Okay. So itu yang selalu buat kita gaduh. Kalau dulu kalau kat area Tampines kan, pasal dulu Pasir Ris kat Tampines kan. Jadi kita ada few rivals. kalau mesti kalau jumpa kat interchange mesti ada gaduh. Tak tahu pasal lah. Sama. Standard. Standard. Jadi macam kat area kau Hillgrove ni tak boleh nampak mana punya. Okay. Dekat dalam sekolah aku itself, majority is one of these bendera. Aku belong to the minority. Itu yang selalu buat hari-hari ada gaduh. Okay. But sadly aku punya sekolah was located at kira dekat dengan minority punya headquarters. So dekat sekolah kau nak langgar kita, kau langgar kita. Kau tunggu bearing, aku picit air, kau tengok kau boleh layan kita tak? Example lah macam gitu lah. Dia dah cerita example Okay. So there's a few groups of teachers. So that yang rugby tu aku tak realise sangat is pasal is a collective punya kerja. Tapi benda ni yang puisi ni But this poetic thing, and then bila okay, kita pernah naik atas stage, kita pernah kena taruh textbook dekat pinggang, betul tak? So bila kita turun nanti ada yang student-student macam kata macam yes man, betul tak? I feel that. Macam kau sampah masyarakat gitu. Macam kau ni najis. Kau incorrigible lah. Kau incorrigible. Kau tak boleh berubah. And some of them aku pun tak tahu mana diorang belajar tu attitude. Diorang tengok kita ni macam takkan boleh ubah. Kan? Padahal kau dengan aku umur sama je. Betul. Tapi yang what sparks me on that morning, that particular morning is aku ada cikgu yang berdiri tepuk tangan. And ada classmate aku berdiri. Tapi aku tahu diorang saja nak main-mainkan aku. But the rest all follow and tepuk tangan. And aku feel was what I feel was at that moment macam aku was very important. That's where aku come to the realization, actually I can do something yang buat orang proud. Positif. So mungkin memang tu dia punya niat dia lah. Kalau kau ada peluang ni jumpa teacher kau dulu yang mana have played a part lah dengan aku peluk cium diorang, so tak apa, bukan mahram pun tak apa. Pasal yang Madam Zuraini ni laki dia pun aku kenal, laki dia regular. Okay, pasal ni Madam Zuraini dia sampai bawa aku pergi rumah, kenalkan kat husband dia. And husband dia tahu apa cerita kita kat sekolah. Okay. And macam Mr. Teo pun sama, wife dia pun tahu apa kita buat kat sekolah semua. So macam Chinese New Year, bila kita pergi rumah dia, nanti wife dia pun layan kita, that kind of thing. This is a very good example of keep your friends close, but keep your enemies closer tau. Because dorang manage to identify this particular group of students that really require attention and follow up. So instead dorang menyisihkan budak-budak ni, dorang get very close. And one of the example, dia punya niat dia macam itu lah. Dia nak cuba, dia suruh Mak On buat benda-benda yang kau pernah imagine yang kau akan pergi competition puisi? buat puisi. Kau seorang puitis. Politik ada lah. Politik ada. The only thing aku tahu back then was kalau kau suruh aku Bukan poem je kau tahu lah. Mungkin lah. Aku rasa pasal tu lah. No. Pasal poem lah. Benda dia puisi. Kan macam ada yang pantun 4 karat, 2 karat, dan ada peribahasa. Aku suka buat main benda lah tu. Pada muka kau. Pasal tu lah melekat. Aku suka buat main benda lah tu. Dan nanti aku nanti random macam nanti Ya macam pecah botol anjing kau. tak macam okay, macam let's say dekat kelas Kami ada, budak. macam dekat kelas bila dia introduce baru punya peribahasa ke ataupun pantun kan, nanti aku akan tukar, berdrama-dramakan lah gitu. aku akan tukar macam buat benda tu jadi kelakar. Faham. So aku rasa from there is dia nampak aku boleh buat tu benda. Kau punya creativity tu terselah kat situ lah. Tapi dia tak tahu aku ada stage fright. Sampai ke tua tu. Adik sampai ke tu dia belum Batuk lain. confident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dah
Ben. Aku rasa kalau sampai hari ni aku masih have a very clear image of that morning assembly dekat aku punya concourse. Very very clear. And after aku punya speech yang Madam Zuraini draftkan tu kan, aku step back from the flagpole. The next person yang datang dekat aku congratulate with a very warm hug was aku punya principal. Wah. So itu menambahkan, and dia even offer aku tanya, do you want to keep this trophy or keep in the general office? Wah. Aku cakap never mind, just keep at school lah. Masih ada aku rasa. Aku dah lama tak pergi. Pergi lah tengok, ambil gambar ada tak? Kalau ada pergi. Boleh try tengok. Boleh try. Kalau maybe kalau dia dah put down pasal dah berapa tahun, so mesti ada diorang dah recycle baru then maybe boleh bawa balik. Betul. Yes. Jadi kalau boleh for bawa balik. secondary school aku punya achievement yang bagi aku takkan lupa sampai sekarang pun. Sampai sekarang I mention dengan korang bila aku went for the talent night tu. Tu kecoh juga tu. Ya, itulah masanya abang kata orang ada talent. Tak tahu ada talent tu juga, tapi teacher aku yang buat aku nyanyi. Macam she made an effort to dub aku punya minus one. Pasal dulu tak dapat tahu minus one ni semua. Tak ada Susah YouTube, tau. Pasal YouTube time ni aku semua. belum ada YouTube ni semua belum tau. So kau nak cari minus one, you literally have to dub tau. Aku tak tahu macam mana cikgu aku buat. Dia sanggup buat untuk aku. tak, dia yang budak-budak IT yang datang sekolah kau tu. Pasal yang budak sekolah aku tu, budak IT, budak sekolah aku juga, dia tak outsource sikit. Budak-budak aku juga. Okay, one of the questions yang aku always ask at that point of time was, apasal korang sanggup saya buat ni benda? Apa? Yalah, nak to go all out. To go the extra mile. The extra mile. Extra mile. Time tu belum ada gym service bro. Bro, tak ada. Belum. So mungkin. And dorang, betul, kalau at that point of time sampai to one point of time kita ni macam kena label protected species kat sekolah. Serius lah. Pasal Protected ke endangered? protected. Because kita dah lah minority. Bendera lain. Lepas tu let's say kalau pecah, dulu kalau akan get into trouble sama-sama. Tapi after that collective punya work kan, nanti dia punya Cikgu-cikgu ni. Cikgu-cikgu dia separate kan. Nanti kita dah start balik kelas, yang lain masih kat bawah. Oh, okay. Okay. So macam kadang-kadang aku fikir, apa kau dah buat macam gini? Sebab mungkin dia boleh nampak lah yang korang-korang ni masih ada rapat. But aku nak kena hats off dengan guru-guru sekolah ni semua. Pasal diorang you can literally see they really put their heart into it. Correct. Sama. Aku tengok Sama. but ada juga, most of them are very good. Even aku tengok anak-anak aku sekarang macam Aiman, Amalia, bila diorang habis sekolah, aku really see that they really looked up to their teachers tau. Yeah. Sampai macam dulu kita nak text kita punya teacher pun kita dah segan-segan bro. Betul. Tapi sekarang diorang ada WhatsApp, It's a culture group, lah. It's a culture. But the way they treated your son or your daughter. Dulu raya is nak pergi rumah different. cikgu pun takut, Syul. Ya, man. Aku pergi Syul. Yalah, pergi tapi dalam kat rumah cikgu dia macam Oi, tak. Aku tak. Sama je. Aiman message cikgu dia, cikgu dia muda lah. Very young bro. Diorang Itulah sebab dia okay untuk message. Kalau macam kalau dulu punya teacher yang orthodox punya gila tua punya kan. Tapi cikgu tua-tua ni pun betul. Masuk kelas bau gudang garam. tak. Aku Cikgu Muhammad. Aku pay female Malay lah. teacher aku baik bro. Dia masuk je bau gudang garam. Ada tak korang satu cikgu yang pernah maybe buat something dekat kau yang sampai sekarang kau akan ingat? Something Tapi- baik ke tak baik? Anything lah. Tadi kita dah bawa pasal baik pun. Okay. Tak ada. Bagi aku tak ada. Bagi aku Sebab aku punya nakal pun tak ada ekstrim sangat kat sekolah. ya kau lain. Protected species. Aku sampai sekarang aku ingat Cikgu Silik. Dia aku pesi Dia yang anak-anak. Dia ajar main takraw tu. anak-anak dia banyak. Semua takraw pula, badminton. Ada Rashid, ada Razif. Dia Cikgu Silik ni dia Tak, dia dulu penyanyi rock. bukan Bukan Sidik, dia rockstar. Bukan.
Dia dulu aku punya sepak takraw main teacher. Okay. And he's one of the NDT main teachers. NDT? Apa? Yang DNT DNT. NDT apa? Design and Ten. Kau tu dalam kepala otak aku tengah nak decipher apa saya NDT. NDT pakai jago. Job hazard tadi. sorry. So DNT lah. Then dia ajar one of the subjects lah. So satu hari ni aku lupa what's going on. Kita sepatutnya report back to kita punya sepak takraw punya practice lepas main Jumaat. Semayang Jumaat sangat. Jadi dia tak nampak aku kat masjid. Pasal selalu budak-budak Ni perangai abah. Perangai. Dia kan perangai macam abah lah. Tak nampak kita tak sembahyang. Tapi betul tak sembahyang. Terus sekali kena lecture depan dalam Satu court team tu. lah? Satu team kena satu yang pergi dia Depan satu team kena depan lecture. satu team lah kena lecture, kena drop bro. Aduh. Kena drop pasal aku tak pergi sembahyang. Kau apa nak jadi ni tak pergi sembahyang? Kau tahu sembahyang? Tapi tak tahu. Okay. Cakap tak tahu. Astaghfirullahalazim. Kau belajar sembahyang, kau tidak, kau jangan main. Tak main tu. Sampai situ lah. Sampai situ. Wow. Impact je. Terus lepas tu pergi sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Pasal nak main takraw. Tak apalah. Janji pergi. Ya. Okay. Faham. Ya, semua orang bawa kain dalam beg. Aku for show je lah, tak pergi. Ya. Aku ada satu. Kalau tak salah aku dah arwah Cikgu Hawa. Dia nasi ayam sedap. last aku jumpa dia cikgu madrasah dekat lepas dia retire dia masuk jadi cikgu madrasah dekat Jurong tu apa? Yang si Syakirin. Syakirin. Bukan Syakirin, yang Abang Noah punya tempat tu. Oh, okay. Bukan. Kat Jurong East tu lah. Musyrikin. Musyrikin macam mana tu? Asyakirin kat Taman Jurong. Lagi satu lah yang dekat sentral. Muhajirin. Muhajir bukan. Muhajirin Payung. Syafa'ah. Itu sembawah. Diam. Friend. Mawada. Pakcik ada satu pakcik pegang. Itu bapak aku Suar. Dia yang dekat Jurong East Central. Aiman depan lah. So why aku akan always ingat dia pasal orang dia. Okay, aku describe dia orang dia dulu macam mana. Masa dia ajar aku dia dah berumur. Orang dia kecil je. Okay. Kecil macam kawan. Okay. Okay. So dia kecil macam kawan. Janganlah tu orang tak tahu siapa kawan. Saya kenalkan lah kawan tu siapa. Height dia berapa? Orang tak boleh ni, tak boleh apa bayangkan. Banyak inside joke, inside info dia ni. Jangan Betul gitu. lah. Tak, aku tak tahu macam nak explain kecil Kalau dia. orang kat Spotify ni kalau dia dengar kawan, siapa kawan? Okay, tinggi dia maybe 1.6. Okay. Tak kecil mana lah. Aku 164 Syul. Maybe about your height or slightly shorter. Okay. Pasal then- dia gemuk pasal nampak pendek. Semalam bercerita saya ni. Okay. Dia kurus. Okay. Tapi dia ada satu benda yang akan selalu ada kat dalam tangan dia. Apa tu? Tasbih. Whiteboard. Kalau nak draw line pakai Ruler. atau ruler yang ada Panjang handle tu 1 meter yang ruler. ada handle. Itu benda akan selalu ada kat tangan dia. Nanti dia masuk kelas, dia greet. Siapa tak buat homework, kau belum sempat jawab bro. Kau pusing tu ruler tengah gini. Itu macam punya fierce ke? Serius lah. Tapi dulu ada And dia salah satu cikgu yang pernah sepak aku. Oh serius lah. Dulu ada lesen lah Dia datang, dia tanya mana awak punya homework. Saya rasa hilang lah cikgu. Dia buka bag, dia toss bag, dia buang kat luar. Awak berdiri, bam, pergi ambil bag kat bawah. Dia buang bawah. Buang bawah. Bukan buang luar kelas. Dia buang itu macam punya violence. Lepas tu Kau betul tu cikgu? Betul. And pasal dia lah aku aku rasa lah because of her aku can confidently suka peribahasa. Dia cikgu bahasa Melayu lah. Dia cikgu bahasa Melayu and suka pantun. Suka poem semua. Itu yang mencetuskannya lah. Betul. Pencetus. And dia punya favourite weapon selain ruler panjang tu is cubit. Ada kuku je. Yeah. Ketil-ketil gitu lah. Cubit. And the best thing, dulu PTC
kau akan jumpa satu-satu cikgu punya bahas apa subjek apa. Kena lah. Mak aku pay lesen. Tak apa cikgu awal pukul aja dia. Patut tak ada lesen. Dapat lesen dengan mak. Saya kat rumah pun campak pisau ni. Apalah sangat pukul. Aku Cikgu nak saya belikan rotan. Smart macam itu. Aku paling rabak pun kena pun dengan itu apa yang Duster. Duster. Engkau putih sama muka. Kalau pak. Duster normal bro. Duster. Kalau dia boleh campak Tak, meja. duster normal kalau dia rela. Meja. Ini cikgu Hawa back then, apa yang Izam tahu, she's very famous. Dia punya tough love is rembat kau. Tapi when it matters, dia akan be there for you. Ya. Macam mana kau ada Aku ada satu. Kalau gitu, speaking of that, there's one training officer. We call cikgu dekat Shatek is training officer lah, lecturer lah. Okay. Dia ajar praktikal masak-masak. Arwah dah meninggal lah. Arwahnya Madam Rohaya. Okay. Dia makcik-makcik. Ni yang sebelum meninggal buat video. Tak lain sibut. Itu cikgu Rohaya lain. Dia ni dia kalau maki kau, mak engkau, bapak engkau zaman mana pun kena maki. PKM semua kena keluar. Cuma dia tak pergi mak. Dia literally maki. Kau boleh nangis dok. 18 budak-budak 18 tahun tapi kena melekat-melekat anjing kat muka punya tau. Bokap macam itu lah. Tapi when it matters, when the time comes for her to guide kau, dia yang will be the person yang akan all out ajar kau. Wow. So aku ingat lagi one of the practical aspect yang during the practical attachment kan, one of the aspect aku tak begitu familiar. After school hours, dia stay dengan aku for 2 to 3 hours just untuk ajar aku that particular thing. Wow. Tapi dalam mengajar tu ada juga kena selit-selit lah. Pokemon, Pokewak, Monster semua kena keluar lah. Dia yang cikgu Hawa ni, she was the first teacher yang approach me when I came back after arwah abang meninggal. I see. Dia first cikgu yang berani approach me. Because okay, so pasal kau tak berani aja. Tengah down apa? Tengah down. No, okay, because okay, macam nak cakap ada things happen lah. Bila aku patah balik sekolah, a lot of things happen. Aku don't like people asking. So siapa yang tanya aku akan just mengamuk. Then nobody, tak ada cikgu-cikgu yang kuasa nak layan lah. Kuasa nak layan. Pasal pada diorang aku dah memang macam itu. And then aku come back with macam itu. So diorang anggap macam dah pergi mampus sangat budak ni. I see. So this is one of the few teachers that kata orang tu who give her and dia yang first cikgu datang, tarik aku one corner, tanya aku kenapa tolong jangan cederakan kawan-kawan lain. Cederakan kawan-kawan lain. Kau keluarkan kau punya kemarahan kat orang lain Pasal aku dah cakap jangan tanya. Okay. I don't need you to ask me. Engkau dah tahu bapa aku dah meninggal, dah lah, nak tanya apa lagi? Because the question is sama. Your father pass away. I heard your father pass away. Engkau dah tahu apa? Kau tanya aku lagi buat apa? Itu yang buat aku buat benda-benda yang tak sepatutnya. Mencederakan. So bully. So dia yang was the first person. Dia yang trigger Mr. Stam untuk panggil aku yang February turun. Counselling and everything. I see. So, dia yang trigger everything. Aku sampai dia selain yang cikgu tadi aku sebut, ni cikgu awal cikgu. So I guess cikgu-cikgu ni semua cikgu-cikgu adalah another group of people yang banyak berjasa kat hidup kita. Betul. Selain daripada mak bapak kita, adik-beradik kita, ataupun kawan-kawan rapat kita, cikgu-cikgu are the first few people yang telah pun melakarkan cara kehidupan kita. Sebab right from young, dorang are the one that whether kita like it or not, dorang yang mengajar kita macam mana nak untuk menjadi manusia. Betul. So I guess
Tak semua orang dah ada upaya macam mereka tau. Betul. Tak semua orang ada dedikasi macam diorang, all along, kesabaran macam diorang. Kena aku rimbat kau Zah. Aku macam cikgu aku rimbat kau dulu Zah, baru aku ajar kau. And bukan sahaja masalah. Bukan beg aku buang kau. Beg kau tinggalkan. Tak buang diri, kita buang diri sendiri. Alamak, Danny datang. Izam, bukan sahaja diorang nak kena hadapi, nak kena hadap masalah daripada budak-budak. Betul. Bukan saja diorang nak kena jawab management punya demands. Betul. Tapi sekarang ni cikgu-cikgu nak kena jawab mak bapak punya songnya tau. Sekarang dah lain. So it's added, and sebab itu the turnover rate for teachers is very high. And that is one of the reasons kenapa teachers are quite one of the highly paid civil servants. For startup. Okay. Diorang punya starting pay is quite tinggi. Ya, sebab ada pergi ada balik sebab all the stress from whatever. Kalau stress, talking about stress dengan cikgu-cikgu ni semua, kalau kau diberikan peluang beri peluang kau mengajar, kalau mengajar primary school, secondary school dengan budak ITE, mana satu kau pilih? Okay, jawapan dia sebegini. Kalau untuk masa depan aku dengan student tu, aku akan buat IT. Pasal antara satu akan duduk dalam. Aku nak cakap tak ada cikgu masuk jail aku rasa. Antara satu, aku masuk dalam atau dia duduk dalam. Bawa samurai lagi. Macam sendiri cikgu buat roti toast. So aku akan avoid IT. So antara secondary school dengan primary school, either way aku akan. Why? Aku tak cakap budak IT kira dah tak boleh tolong. It takes another level of patience. Betul. Untuk handle, because diorang dah fikir diorang ni dah adult, diorang fikir diorang ni dah gangho, diorang fikir diorang ni dah besar. Betul. So it's a different level of kesabaran untuk face them. Betul. Tapi untuk secondary school dengan primary school, diorang masih trap dalam tu body and mind yang aku ni masih budak. Pasal aku pergi sekolah, aku ni masih budak. So macam you still have you just need to you still can find a way untuk masuk jentik hati diorang pasal diorang ni budak. Betul. Tapi once dah step out of secondary school, dah masuk tertiary, dah masuk ITE, diorang rasa ni diorang dah abang-abang. Diorang dah uncle-uncle. Diorang dah abang-abang style. So dah leceh. Dah leceh. Betul. Antara salah satu nanti duduk dalam. Macam kau ada experience Aku pernah ada experience 4 tahun bekerja di tertiary level. Di Republic Police sebagai seorang display master. It takes a lot of discipline to be a display master. It takes a lot of discipline to be a display. Let me rephrase that. It takes a lot of discipline to be a display master. It takes a lot of discipline to be a display master at a polytechnic. It takes a lot of discipline to be a display master at Republic Polytechnic. If you get what I mean. Sebab Republic Poly has been labelled to be one of the worst polytechnics in Singapore. One of the worst. Jahat among the five. Bukan jahat tapi those who cannot make it. Just notorious, study wise and everything. Dia kira bela-bela dah. For whatever. Betul. RP ibarat dulu punya IT Amokyo. Tak boleh pergi Temasek Poly, tak boleh pergi SP, tak boleh pergi Nanyang, tak boleh pergi Nian, pergi RP. That was the RP kira dulu berdua IT ni bro. Pun boleh, berdua IT pun boleh. That was a misconception. First day kerja, tengah selenga-selenga, first day kerja tak tahu apa-apa. Kena pergi attend gaduh. The square box kat tangga. Dua abing tolok punya masa datang ni, dua-dua kena angkut. And that case became my case. First dia kerja tau. But Alhamdulillah, ni success story lah. Ni dua abing dah kena suspend, kena batal balik and everything, community work. Diorang graduate with 4.0 GPA. Lepas sekarang aku rasa one of them became a police officer. Yeah. So but on top of that, ada juga yang cio aku outside ICU. Make sure you die. Satu. Taken. Outside ICU, I'm not student, you're not discipline master. We see who win. Macam itu. Aku pernah kena threaten outside ICU, I belanja you eat nasi babi. Dia punya threaten tu macam serious So a lot of things. Macam tadi Mak Wan cakap, dia punya kesabaran level lain. And at the point of time, aku 32 tahun saja tau. I was 32 ni that age. Aku pun kira masih
bukan tak muda sangat tapi masih panas jugalah. Okay. A lot of restraint tu, a lot of restraint. Kalau gini dengar daripada kau kan lagi ada apa kata orang tu pernah menjadi seorang guru kan. Aku rasa aku tak boleh ambil secondary school. Okay, why? Kira-kira. Aku rasa aku nak kena ambil nursery je lah. Budak-budak. Where aku dapat that idea that aku takkan boleh is because back then bila aku masuk IT, aku rasa aku dah rasa aku dah independent. Kalau aku boleh sign berhenti sekolah punya surat sendiri. Jangan cakap pasal forgery. Itu forgery lain. Yelah. Mak sampai sekarang tak maafkan kau pasal tu tahu. Jadi aku rasa kalau aku nak jadi cikgu, hari-hari keluar pergi sekolah, keluar balik. Tapi macam orang kerja. Yelah. Faham. Pernah macam gitu juga. Aku sampai apa dah 2-3 kali aku pay parents pergi sekolah. Sampai last kali nak kena riba. Kau tahu aku panggil siapa? Kakak kau? Tak. Din Zadin. Itu kira dah Bopen Act lah. Janji ada orang datang riba. Dia turun tu riba. Dia tak tahu appeal, bodoh. Terus riba, tak boleh harap. Kau suruh dia appeal sekolah. Kalau appeal kat court lain lah. Mak aku datang tahu tak appeal. Dia datang begitu je. Kena terus riba. So tak pergi sekolah lagi sah. TC3 je. Aku kat Shantek pun lagi sikit tak graduate tau. Serius? Sebab sebab kita ada final year project. Individual project lah. Aku tak submit tu. Sekali aku dapat surat, aku buka letterbox. Time tu biasa lah. Lepas dah tahu benda dah macam benda dah dalca kan. So kunci letterbox aku pegang. Kalau dapat surat pun aku rasa boleh intercept lah kan. True enough, aku buka letterbox, surat, you will not be graduating somewhere along that line lah. Aku tak boleh graduate. Aku dah macam mana aku nak bilang mak bapak aku ni dah habis berbelas-belas ribu. Sekali dalam masa 3 hari dapat lagi satu surat daripada sekolah. Kan nak kena charge ke kena minta balik ke apa. Rupa-rupanya setelah 3 hari dia hantar aku surat untuk tanya whether I'll be joining the graduation ke tidak. Okay. Confused lah. Because the 3 days before dapat surat aku tak graduate. Okay. 3 hari lepas tu aku tanya aku, will I be joining the graduation ke tidak. Aku call lah dia punya admin number. And I put it in such a way, bukan aku tanya aku graduate ke tidak. Aku tanya dia, so does this mean that macam mana ni? So I'm one of the graduates. So aku duduk dengan parents aku. No, you are graduating. That's why you sit in front. Your parents boleh bawa 2 orang apa. So the request for the 2 guests, the request for the 2 guests is actually for your parents. Doesn't include you. Oh, so I'm a graduate, I sit in front. Yeah, you graduate, you sit in front. Dalam hati, aku graduate juga rupa-rupanya. Tapi kita nak tutup kan? Sebelum kita tutup, kita sampaikan satu message. Boleh tak? Boleh. Korang pernah tak rasa time sekolah yang parents korang tak supportive dengan apa korang buat? Wah, ni dia satu topik ni. Ni topik pasal guru. Support lah apa yang tak apa. Tak lah. Aku terus terang mak bapak aku diorang tak berapa involve dengan apa pilihan aku. Kita punya old school punya parenting. No, they don't. Dia janji kau pergi sekolah sudah. Tak pergi sekolah dia rembat kau. Kau nak apa dia boleh adakan. Kau nak apa dia boleh adakan. Yourself? Sama. Tak begitu involved. Tapi mak, abah especially. Abah is the typical bapak-bapak. Aku kerja, lain-lain rumah semua mak take over kan. So mak masa dia tak begitu nak ambil tahu. Mungkin pasal dia tak begitu familiar. Tapi kalau apa yang aku nak, dia cuba nak adakan. Tapi definitely kena soal jawab dulu lah. Untuk apa, buat apa, berapa, kena bulan. Tapi kalau nama begitu-gitu je lah, sokongan gitu. Tapi tak ada macam datang support, tak adalah. Tak ada. Pernah tak korang rasa macam hampa macam orang? Bagi aku tak. At the point of time it was a norm lah. No lah. Aku rasa Serius lah. Because especially time rugby kan, I know I was, bukan peak lah, but I know I was doing very well. So kadang-kadang kita dapat main dekat luar. Okay. So kat luar is kita main kat stadium apa. So parents dialu-alukan untuk datang. So bila aku balik bilang mak, bila aku balik bilang mak, aku cakap besok ada game gini, pukul gini, nanti datang lah. So bila aku sampai, pasal kita dari school bus apa. So bila sampai, mesti tak ada. So aku akan selalu cari. Orang aku dah tahu. Ada betul tak ada. Tapi aku mesti cari. Pasal pada aku at that point of time, kau dah tengok hidup aku semua, kau cakap aku useless apa. So satu kali yang kau datang tengok aku jadi useful lah. But dia tak pernah jadi lah.
Aku ada hampa kat situ je. Okay. Dah. Pasal cikgu dah. Ada sebelum kita lalu pula. Sebelum kita end this Tak, episode. dia cakap pasal parent tadi. Sebelum kita end this episode, mungkin we go around the table. Ucapan ringkas untuk cikgu-cikgu kita. Mungkin kalau kita nak namakan a few, sempena Hari Guru ni, ucapan ribuan terima kasih ke ucapan apa? Okay, aku start dulu Aku rasa kalau ada yang guru-guru sedang menonton kita ni, Anak-anak ke atau guru anak-anak aku nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kerana aku really nak kena respect tahap kesabaran mereka. Really nak kena, pasal aku tak ada kesabaran. Jadi aku tahu perangai anak-anak aku. Jadi aku tak tahu macam mana dia orang handle anak aku. Jadi hats off to that. Aku nak kena cakap ini satu benda kerja yang kata tu noble. It's a noble profession. Jadi selamat Hari Guru kepada semua. Dan juga kita nak ucapkan selamat Hari Guru kepada member kita Syadan. Terima kasih kerana mendidik anak-anak aku daripada EU terus jadi Ni AB. yang Q aiskrim cair. Yes. Dari semua lah. Malih Madam Mastura, Cikgu Muhammad, Cikgu Sidik, Mr. O, display master, walaupun dia kasih kata-kata yang kesat yang menusuk di kalbu. Tapi yang kesat ni selalu yang kisah. Itu yang kesat, itu yang melekat selalu. Miss O, Miss yang mana tak kata orang tu treat me as sebagai satu invisible man. Jadi tapi mereka macam mana pun baik buruknya mereka meninggalkan kesan bagi aku. Terima kasih, thank you so much. Selamat Hari Guru, Happy Teachers Day. For me, untuk cikgu-cikgu yang dengar seluruh Singapura, seluruh dunia, terima kasih. Thank you for your service. Terus bersabar menghadapi dugaan-dugaan yang akan datang. Terus bersabar menghadapi. Aku rasa buat masa sekarang yang diorang nak kena hadapi is more to parents daripada student. Aku berharap putaran tu akan patah balik kepada parents allowing teachers to discipline the students in school. Faham. Aku sangat-sangat berharap benda tu akan putar balik. So untuk cikgu terus bersabar. Untuk cikgu-cikgu aku yang dah banyak tebakan sabar macam Cikgu Hawa, Cikgu Salbia, Mr. Musyaraf, Mr. Tiru, Mr. Tio Ian, Miss Yanti, Madam Zuraini, dengan siapa yang aku tak sebut tu lah. Thank you very much. I have not been somebody. Aku belum jadi siapa-siapa lagi, but internally I have been so much better than who I used to be before. Whatever you did for me, whatever you taught me has already left an impact to me in my life right now. If engkau rasa engkau tak pernah sukses dalam kau punya teaching career, take me as your success story. You have created a human being from a notorious boy. Alhamdulillah. Bagi aku pula, aku nak very simple lah. Ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di dunia ni, terutama guru-guru yang pernah mengajar aku. Kerana tanpa guru-guru ni, kita tak mengenal erti kehidupan, tak tahu macam mana nak jadi manusia. Betul. Sebab kalau korang fikir guru-guru hanya ajar kita tentang mata pelajaran di sekolah, tapi di sebaliknya guru-guru lah yang mengajar kita untuk menjadi manusia. Betul. They might not realise that also. Betul. Jadi walaupun pada masa tu kita mungkin tak nampak apa yang diorang ajar tu berguna untuk kita, tapi Alhamdulillah, like what Mak Wan cakap, dah tua-tua ni berperasan. Betul. You never realise that. So ribuan terima kasih. Semoga Allah saja yang balas jasa budi baik kamu semua, InsyaAllah. Miss Shanti, kau ingat lagi lu stapler baju gua. Okay, one more time. Kita 1, 2, 3 Happy Teachers Day. 1, 2, 3 Happy Teachers Day. Alright, episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Dear Elegance Events. Boleh call mereka 84523769 84523769 ataupun 80726422 80726422 ataupun boleh lungsuri di laman social media mereka at TikTok Dear Elegance, Instagram at Dear Elegance, Facebook Dear Elegance Events,
And last but not least, di email mereka deareleganceevents@gmail.com. Dan services yang disediakan oleh Dear Elegance termasuk catering, event planner, wedding planner, live station, corporate event, birthday party, wedding deco dan juga rental of tables and chairs. Dan untuk meraih peluang keemasan ini, promosi terhebat bersama-sama kami di Mana Mawi, iaitu promo kod Dear M&M, untuk anda bakal mendapat potongan harga sebanyak $200. Jadi itu dia tadi, Dear Elegance Events, creating your magical dream. Dan juga sponsor sampingan kami iaitu Simplicity Employment Agency Private Limited. Nak foreign domestic worker, ada keusahaan kat rumah ke, nak kemas-kemas, carilah mereka. Anda boleh hubungi Roswidah di talian 86689140 ataupun 97761941, ataupun sebaliknya anda boleh email beliau di mail-to-simplicity@gmail.com dan boleh lungsuri laman web mereka iaitu simplicity-employment-agency.com, ataupun anda boleh cari mereka di Instagram @simplicity ataupun di TikTok s.e.a56. Oi, okey. Itu tadi lah. Jadi kita harapkan siapa-siapa dengar ni semua, cikgu-cikgu semua take a break on this very well deserving rest day. Betul. Tapi diorang tengah prepare nak exam lah. Belum nak exam, final year exam. Tapi kalau ada yang kawan-kawan sekolah ataupun cikgu-cikgu yang kita pernah Sebut-sebut yang kita ni, sebut-sebut, kalau tag dengan DM kita, kontak cikgu-cikgu ni boleh tak? Boleh. Maybe kita bawa cikgu-cikgu ni masuk. Dan kasih dorang berbual POV on macam mana dorang bawa kita. Macam mana mampu. Kalau kau tak cukup satu episod, kau satu season je. Dia tak boleh pakai memory card, tak boleh pakai SD card. Nak kena pakai SSD atau cucuk dekat sini tuksa. Panjang ni. Bawa SSD je pasal ada banyak space. Dah tutup. Itu sahaja daripada kami bertiga. Saya Mim Alif WI Mawi. Saya Mim Alif Manam. Aku Mim Alif on Maon Di dalam podcast Manam dan Mawi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon you. Parpos. Yo, Manam Mawi datang lagi. Suara dari hati. Budak SG mari sini. Bawa cinta, bawa arti. Yo, mic check.